Ni, kau nampak ni. Macam hangat bau dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Syukur Alhamdulillah bertemu kita pada hari ni. Hari ni 1 bulan 10 jam pukul 8 pagi. Alhamdulillah hari ni awal sikit. Pasal jadual hari ni saya sangat packed. So saya cubalah siapkan. Ada sebiji mesin ni front load. Ni case. Sebelum ni saya pernah buka di rumah customer ni. Owner nak kita confirmkan kerosakannya. Tapi sebelum ni kita ada minta lah video apa yang berlaku mesin ni. So dia dah hantar video kat saya. Saya dah suspect memang dia punya hub drum ni patah. So saya dah buka apa semua. Saya tak ingat hampir sebulan ke lebih sebulan ke. Sebab part ni kita minta owner yang beli sendiri. Hub ni baru, bearing adalah bearing satu set dengan oil seal dia. Semua owner beli. Order dekat service center. Okay, insyaAllah hari ni saya cuba siapkan. Kemudian tak ada apa hal, InsyaAllah saya boleh terus hantar. Ada lagi sebiji dekat rumah customer. Saya belum tak sempat lagi nak pick up. Masalah yang sama. Dan ada lagi satu untuk servis drum saja. Okey, untuk model-model front load, InsyaAllah next besok saya dah tak buat terus di rumah customer untuk model-model front load ni. Sebab front load ni tuan-tuan tengoklah, part dia sangat banyak. Leceh lah, memang leceh. Sebab tu upah kerja dia sangat mahal. So siapa-siapa yang rosak untuk mesin model front load, InsyaAllah kalau panggil saya, nak support saya untuk buat kerja-kerja repair ataupun servis, saya akan cabut satu set drum ni. Saya akan bawa balik. Saya buat di kedai. So bila dah siap apa semua, saya akan bawa satu set drum ni saja. Dah siap, saya akan bawa satu set, pasang di rumah customer. Body ni saya akan tinggal, saya tak bawa balik. Saya dah tak buat terus di rumah customer untuk model-model front load. Sebab ni memang sangat leceh. Part terlalu banyak kita perlu buka. Kalau kes-kes masalah bearing, hub drum patah, reput, ataupun servis, saya bagi tahu awal-awal, saya siap. Sebab nak buat kerja ni kita memerlukan space. Kita memerlukan ruang yang agak selesa sikit lah untuk buat kerja. Maklum, kadang-kadang yelah mesin ni duduk dekat-dekat dengan tepi bilik air. So tempatnya agak sempit, agak payah sikit lah untuk saya buat kerja. So saya buat keputusan untuk next, siapa nak repair untuk mesin-mesin model front load, saya akan bawa balik drum sahaja. Tapi bergantung pada case. Kalau kes melibatkan air leaking, takkanlah saya nak bawa balik drum kan, macam tu. Okay, alright. Okay, ni owner dah servis semua. Hari ni insyaAllah saya cuba fitting saja, pasang. Cuma saya nampak something kat sini. Okay, boleh nampak skru ni. Ni skru hub drum ni. Boleh nampak tak keadaan dia? Dia dah hampir bulat ni. Okay, untuk skru ni memang sangat ketat gila. Memang ketat gila. Nasib korang lah kalau boleh buka loose macam biasa. Tapi saya jumpa memang banyak yang ketat. Tetapi nampak dah hampir bulat ni. Jadi masalah saya nak buka. Mungkin owner cuba nak DIY. Yelah, part dia beli sendiri. Bila part dah ready, dia pun mungkin cuba nak buat lah. Ni pun sama ni, saya tengok ni. Boleh nampak? Skru pun dah hampir nak bulat ni. Kalau nak buka ni, kalau terlalu ketat, ni pun sama. Kalau terlalu ketat, kita perlu bakar sikit. Kita bakar sikit dia punya hub drum tu. Tu pertama. Yang kedua, jangan guna spana yang kata orang asal boleh lah cak ayam. Jangan. Sebab spana yang asal boleh, contohlah brand-brand yang tak berapa elok lah maksudnya,
dia akan merosakkan skru. Itu jadi masalah untuk akan datang. Pastikan cari spana yang ada kualiti sikit lah untuk kita buka part-part yang heavy ni. Contoh macam ni, terlalu ketat. Kalau skru yang terlalu ketat, jangan guna spana-spana yang cak ayam yang tengok asal boleh. Kalau skru yang jenis longgar tak ada masalah. Kalau ni tengok ni dah hampir nak bulat ni. Saya belum try buka lagi. Saya baru terperasan pagi tadi tengok mungkin owner cuba nak buka sendiri, tapi tak berjaya. Okay, alright, InsyaAllah nanti saya buat video, kita belajar sama-sama lah step by step. Sebelum ni pun saya ada buat video untuk model front load, cara servis, tukar hub drum, buka skru ketat yang macam gini, tukar getah pintu. Sebelum ni saya ada share. Jadi saya buat mana yang mampu je lah untuk hari ni. Okay, alright. Dan ada lagi sebiji kat dalam van saya tu, belum sempat turun lagi. Ni owner cakap kabel untuk air buang ni terputus. Okay, boleh nampak. InsyaAllah nanti saya tukar kabel yang baru. Tetapi dia minta kita buat servis. Nampak tu, dengan ada ulat lagi bergerak. Nampak tu? Nampak tak ulat kecil? Ni apa barang ni? Apa barang tu? Ini kalau lambat memang hangit bau bangkai ni. Ni bangkai baby raksasa ni mungkin ni. Okay, sekejap lagi saya buka. Okay, alright. Nak buat mana dulu ni? Mesin ni ataupun mesin front load tu? Tak apalah, saya buka dulu lah mesin semi auto ni. Okay, alright. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya tinggal ekor je lah. Barangnya dah tak ada. Tapi itulah, dia meninggalkan kesan yang sangat tak baik. Habis semua wire ni. Mana pergi wire ni? Allahu Akbar. Habis semua, dah tak ada dah. Dia dah putus ni. Nampak putus. Dah putus. Tu pun dah hancur semua. So tak ada pilihan. Mungkin ni benda ni putus pun mungkin sebab dia gigit ni. Boleh nampak ni kabel untuk tarik air buang ni. Ni dia punya baki dia ni. Nampak ni putus. Mungkin disebabkan dia meninggalkan ekor saja. Mungkin dah mati ke, ataupun owner dah pepah dia ke apa ke, saya tak tahulah. Tapi ni wiring semua dah habis. Kita kena buat wiring baru. Kita fitting balik semula. The door juga ni. Tapi saya cubalah. Kita ikut mana color yang tinggal. Putih pergi putih, biru pergi biru. Ni ada warna grey, kuning. Tapi tengoklah, biru pun ada dua color. Biru-biru mana satu, kita kena try and error lah. Okay, right. Ni rumah ni jadi sarang tikus ni. Okey, syukur Alhamdulillah.
Saya dah selesai buat fitting semua pendawaian yang mana putus tadi. Okey, ni saya dah siap sambung. Saya tak ikut color asal lah sebab wire yang saya ada cuma color hijau, coklat dan biru je lah. Jadi kita guna apa yang ada saja. Okey, saya dah fitting semua. Ni pun saya dah fitting. Okey, kalau korang kena masalah yang macam ni, untuk model ni tak ada diagram. Dia bukan tak ada tau, biasanya ada diagram dekat cover ni, tapi cover ni owner dah buka, saya ambil dah tak ada cover. So saya kena check satu persatu lah, yang mana mesin yang dia punya diagram dah hilang ataupun dah terkoyak ke sebagainya. Korang kena check satu persatu, macam mana nak trace dia. Check daripada soket ni, power supply dia, tengok color apa. Color pun tak perlu sangat ikut. Kadang-kadang datang supply color coklat, bila masuk dekat timer jadi color putih. Tu tak pelik lah. Jadi korang kena check satu persatu. Contoh spin motor, daripada spin motor tu tengok dia guna color apa, dan wash motor tu dia guna color apa. Jadi kita kena check satu persatu lah. Ni tak ada diagram, so tadi saya check satu persatu, try yang mana wash, yang mana spin, dan yang mana untuk pergi ke spin timer dan wash timer. Untuk bahagian wash ni dia tak ada isu sangat pasal dia boleh pusing kiri dan kanan. Okey, jom kita try running. Adakah berjaya? Sekejap saya on supply. Okey, Alhamdulillah untuk bahagian wash push starter dah boleh running. Nampak tu, tengok bahagian dalam, kiri dan kanan, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Untuk wash timer tak ada masalah. Kita try pula bahagian spin. Saya pusing. Alhamdulillah. Okey, motor dah running, boleh nampak? Boleh nampak? Spin motor pun dah running. Untuk kabel brake tak ada masalah. Satu lagi, untuk kabel select untuk drain water ni, saya dah tukarkan. Tadi ni yang putus, saya dah tukarkan yang lain. Okay, right, InsyaAllah tak ada apa hal. Hari ni siap. Petang sikit saya boleh hantar pada customer. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye. Siapa-siapa nak support saya boleh WhatsApp saya atau call 0173767668. Okay, right. Okey, satu lagi, owner ada pesan kat kita. Dia minta kita buat servis. InsyaAllah nanti saya buka, saya cuci. Bahagian wash ni, nak servis dia mudah je. Buka push starter ni, kita cuci aja. Bahagian ni tak ada isu sangat. Kita tengok bahagian ni bersih, tembak, tak ada masalah. Sebab ni tugas dia mengering pakaian duduk dalam ni saja. Dia bukan berendam dalam air. Lepas tu kita tengok-tengoklah bahagian ni, takut-takut ada sampah. Tu saya nampak ada wire ke apa dah tu, macam belen tikus tu. Boleh nampak tak? Warna hijau tu. Boleh tak? Nampak tak? Sempit sikit lah, memang agak sempit. Okey, lepas tu kita check sekali lah. Takut-takut ada barang-barang asing. Contoh stokin lah, apa tu, spender lah. Kita tengok dekat celah-celah ni. Macam ada. Oh, patutlah cari tak jumpa. Nampak tu? Apa, dia dah mula bau. Bangkai tikus tu kat situ tu. Hangat mat, bau dia hangat. Kita cubalah congkel guna ni. Tengok boleh dapat ke tak. Hai, bau dia dah mula naik dah. Dia punya bau dah naik.
Ni, kau nampak ni. Macam hangat bau dia. Padu mat bau dia. Benda ni tak ramai pun. Tak ramai orang yang suka buat. Okay, alright. Saya nak cuci dulu. Saya nak tembak guna water jet. Air kuat sikit. Okay, terbaik.